Sky. Wow, banyak betul misi saya. Jadi lepas ni adalah misi ke-300 saya. Agaknya boleh tak saya jadi Super Wing Legenda satu hari nanti? Tak sabar saya nak buat misi ke-300 saya. Dan gambar saya akan berada di sebelah Wira-Wira ni. Itu pasti hebat. Saya tak sabar tunggu misi ke-300 saya. Masa untuk terbang. Harap bungkusan saya akan sampai cepat. Ada pengantaran. Yeay! Saya Jet. Tiba tepat setiap masa. Baiklah, sedia untuk berlepas. Dan saya Dizzy, sedia untuk menyelamat. Saya tak pasti lagi tentang tu. Saya akan lepaskan awak. Kita cipta permainan yang semua boleh berseronok. Mari bermain hoops buah. Ini bukan salah awak, Jack. Kita main bersama-sama. Jadi, kita bersihkan sama-sama. Baiklah, saya sedia untuk berlepas. Dan saya Donnie. Fikir saja, saya bina untuk awak. Kita akan sampai dengan cepat, Jet. Jet? Alamak, kesan coklat tu masih tak hilang dari awak lagi. Guna sarung tangan berkuasa pun perlahan. Sayangnya. Saya tahu. Mari kita buat ais kisar untuknya dan hantar ke pejabat dia. Ini dia perisa strawberry. Perisa mangga, perisa coklat dan topping yang sedap. Baiklah, sedia untuk berlepas. Saya Paul sedang uruskan kes. Maafkan saya perenang semua. Saya ada sesuatu nak tanya awak berkenaan urusan rasmi polis. Hadiah yang bagus. Cuma perlukan sedikit tarikan. Sekarang tolong Hero. Ini adalah Farah. Adakah ibunya ada di sini? Oh, mereka cakap ibu Farah menuju ke pelabuhan untuk mencari anaknya. Baiklah, sedia untuk berlepas. Dan saya Astra, bintang dari kejauhan. Mengejar komet satu tugas yang besar. Kita perlukan kuasa tambahan. Jadi masa untuk bersinar. Cisco, sentuh tangan awak pada jam tu. Bila semakin dekat, yang ni nampak macam komet yang besar. Komet Mama. Jangan risau, saya ada kawan kosmik yang pasti boleh bantu kita. Mereka dah bersama semula. Baiklah, sedia untuk berlepas. Masa untuk hangatkan keadaan. Nama saya Lime, ahli Super Wing yang boleh terbang, memasak dan menyediakan pelbagai jenis makanan. Saya juga ada dapur sendiri. Mari mula memasak. Chef yang hebat tahu nak uruskan makanan dalam apa keadaan sekalipun. Yap, yap. Hayya! Wow! Baiklah, sedia untuk berlepas. Masa untuk Dino. Dino tangkap tikus. Dino dapat robot tikus. Ya! Kawan Paus beritahu Dino masalah. Ya ke? Tak apa. Paus, saya kawan lama dulu. Paus cuma nak bermain-main dengan Jet. Baiklah, sedia untuk berlepas. Cucu, saya datang ni. Saya Tony. Saya Super Wing dan kereta api super. Bekerjasama, kita boleh selamatkan kereta api ni. Hentian yang seterusnya, langit biru yang luas. Dan saya Jerome, penari lincah awak yang hebat. Masa untuk saya selamatkan keadaan. Mari percakap Pinyata dengan Hela kecil trampolin. Siapa ada gerakan akrobatik paling hebat? Lompatan Jerome. Itulah dia. Terima kasih atas nasihat tu, Jet. Tapi saya mesti menang juga. Saya minta maaf semua. Saya pentingkan diri dan nak menang untuk diri sendiri. Saya dah buat kita semua kalah. Dan saya Shine, sedia membantu. Selamat datang ke Pizza. Saya juga ada peralatan membersih untuk membantu kita. Pasukan membersih bekerja dengan pantas, sapu, plug, cap, dang. Bila adanya tempat penuh dengan sampah, kutip, cucuk, plug, cap, dang. Pasukan membersih jadikannya seronok. Plug, cap, semuanya siap. Kerja yang bagus. Dan saya Ellie, pesawat yang sukakan pelbagai pengembaraan. Selamat datang ke Tanzania. Jangan risau menula, dia takkan kubur sampai bila-bila. Saya ada benda yang sesuai dalam beg barangan saya. Tak, bukan ni. Bukan. Aha, ini dia. Telefon pintar switcheroo istimewa saya. Tada!
Jangan risau Ibu Burung Unta, saya akan kembalikan awak ke saiz asal. Pada pendapat saya, jet tak cukup bagus untuk ruangan kemasyhuran ni dan ia memang betul. Gambar pesawat yang akan berada di ruang ni sudah pastinya saya, Golden Boy. Sekarang masa untuk gagalkan misi jet. Kat dalamnya ada apa benda sekalipun, saya takkan benarkan awak berjaya dalam misi ke-300 awak, jet. Jadi pergi dari sini. Bagus, Jet. Kita dapat panggilan dari Pulau Mantanani. Pulau Mantanani adalah pantai di perairan Malaysia. Haiwan laut dipanggil dugong datang ke pantai tu. Storm, siapkan bungkusan. Jet, ambil posisi awak. Pemilihan pelindung dunia diaktifkan. Pilihan yang bagus, Super Pet. Dan ucapan tahniah istimewa untuk awak, Jet. Sebab itu adalah misi ke-259. Lepas ni awak akan berada di ruangan kemasyhuran Super Wing. Mestilah. Teruskan bekerja keras dan ia tak mustahil. Hei semua, ini pencetak 3D kami. Nak tengok ia berfungsi? Nak. Benda apa yang awak suka, Ethan? Baiklah, satu pelampung itik datang ni. Siap. Nah, ini dia. Kami akan buat jambatan kembung untuk bas awak lalu di sungai itu. Okey, hidupkan pencetak bungkusan. Satu jambatan kembung datang ni. Dah siap. Sedia dihantar.